biasa-biasa saja. Tapi kalau mai tangbab nak minum kopi, yang ni aku tak main-main. Bagi aku kopi tu macam kawan lama. Sentiasa nak cari bila kepala serabut, hati serabut, dan bila hidup ni rasa macam terlalu laju nak ke mana. Sebab tu bila aku jumpa tempat ni, aku terus rasa suka. Rumah Kopi. Ya memang nama kafe ni Rumah Kopi. Terletak di Kubang Rotan, Alor Setar. Tempat dia rare lain dari yang lain. Betul-betul tengah sawah bendang, tenang gila, angin kampung, bunyi alam, langit terbuka luas. Macam dunia pos sekejap. Dan yang buat Rumah Kopi ni lagi istimewa, ia diusahakan oleh satu keluarga yang tinggal dalam rumah yang tersergam cantik betul-betul sebelah Rumah Kopi ni. Kau datang sebagai pelanggan tapi rasa macam tetamu. Kopi kat sini pula bukan level main-main, ada macam-macam jenis, tapi yang penting rasa dia memang padu. Lepak kat meja, luar bawah payung, hirup kopi perlahan-lahan sambil tengok pokok padi melambai-lambai. Tak payah pakai filter dah. Cantik. Makan kat sini pun tip-top. Ada bihun sup ayam, mi goreng, mi kuah tulang, western style pun ada kat sini. Harga dia masuk akal dan berpatutan. Tapi yang betul-betul buat aku tabik pulut sambal yang ada serondeng ikan. Dia balut dalam daun pisang tu macam nasi lemak. Simple, tapi setiap suapan tu ada rasa rindu, ada teringat rasa kat kampung. Tempat ni pula memang awesome. Kalau nak bergambar, ada buaian cantik yang berlatar belakang sawah. Ada juga replika kincir angin yang steady jadi pot OTD. Jujur aku cakap, tempat ni bukan sekadar tempat minum kopi, tapi tempat kau boleh tarik nafas panjang, lepas beban yang kau tak tahu kau tengah pikul. Kalau kau jenis yang suka kopi, suka vibe kampung, dan nak lari sekejap dari dunia yang serabut, kau wajib singgah. Tenang, dia bukan main-main. Rumah Kopi, Kubang Rotan.